Ni Tom Faisal ni macam penjilat baru kasut tukang angkat beg, boleh berdebat dengan Noh Omar, konon-kononnya dia lebih faham undang-undang. Ni Tun Faisal baru kasut ni. Tuan-tuan, pemecatan ini ada prosesnya. Selepas lembaga disiplin buat keputusan, ia haruslah dibentangkan kepada ahli majlis pimpinan tertinggi. Bila mesyuarat MPT dibuat? Mesyuarat MPT tidak dibuat selepas dibentangkan kepada ahli majlis pimpinan tertinggi, barulah Setiausaha Agong mengeluarkan satu surat pemecatan. Semua parti Setiausaha Agong keluar surat. Adakah 6 orang ni Setiausaha Agong keluar surat? UMNO kena pecat. Siapa yang pecat? Setiausaha Agong keluar surat. Siapa-siapa dalam parti pun Setiausaha Agong keluar surat. Ni, siapa orang keluar surat? Nampak? Tun Faisal pergi bubuh dekat Facebook dia. Baru kasut ni, pergi bubuh kat Facebook dia, depan ni dah kena pecat. Proses tak ikut.